Mesti korang tak tahu kan. Nak buat short, nak buat konten pakai lampu apa. Sini aku tunjuk kan. Lampu X1250. Ni memang terbaik. Terbaik. Korang tengok ni terang gila. Tara. Cantik kan. Mentol dia pun tak mahal pun sebenarnya. Mentol dia warna oranye. Korang tengok ni pula. Dia senang je cocok kat sini je. Korang terus cocok je. Tak payah apa-apa pun, cocok je. Nama lampu ni X1260 guys. Tengok tinggi dia. Korang boleh letak kat mana-mana je lah. Lagipun benda ni kan boleh stand tengok. Okay. Nak lampu macam ni. Lampu macam ni. Lampu macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Boleh bergerak kan. Nak bergerakkan benda ni pun boleh tiang ni Nampak tu? Tiang. Tengok tengok terang gila. Gerakkan je tiang tu kat mana-mana je. And then boleh lah buat konten. Senang kan pakai lampu macam ni. Tapi besar. Yang korang nak letak dalam bag pun tak muat. Pakai bag dia lah. Dia ada bagi bag. Tapi sekarang ada bag dia tak jumpa. Okay. Korang tengok ni. Korang tengok ni. Betapa terangnya. Takkanlah korang tak nak beli. Betapa terangnya. Tengok. Lampu sini sikit lampu. Tengok terang kan. Buat makeup pun cantik. Untuk shooting makeup. Cantik kan. Tak ada. Tak adanya mesti ada orang beli. Takkanlah tak ada orang beli. Lampu macam ni pun. Takkanlah tak nak beli. Belilah. Apa yang susahnya? Kalau korang tak ada duit sangat nak beli lampu tu tak apa. Ada cara lain. Ada lagi satu. Ni tak payah beli pun. Murah. Ni memang dapat. Kat semua orang dapat. Lampu cahaya matahari. Lampu matahari. Tok matahari ada. Kalau tak nak beli lampu tu tak apa. Yang penting adalah light untuk korang buat tu. Nampak? Apalah masalahnya? Tok cantik siap lampu Tok panas-panas Kan panas. Kalau panas ni sedap buat macam ni, konten macam ni. Macam tu Satu je lagi yang korang perlu kan adalah Tok Tok video ni sampai habis, okey? Sabar jap. Sabar jap. Sabar jap. Besok babes. Sabar. Cop. Sabar. Nanti dulu. Sabar. Sabar jap. Lah, korang tak nampak Tu, yang kat atas tu lampu rumah. Lampu rumah kan boleh buat. Ni lampu rumah ni. Ada lagi satu. Tu lampu lagi. Apa korang nak? Pilihlah yang mana satu nak.